Roda Panas. Hari ni aku berada di pelancaran rasmi Proton eMAS 5, kereta elektrik dengan harga mampu milik yang terbaru dari Proton. Varian yang ditawarkan ada dua, varian Premium dan juga varian Prime. Setiap satu ada ciri dan kelebihannya yang tersendiri. Untuk pilihan warna, anda boleh pilih dari Moonstone White, Graphite Silver, Slate Grey, dan untuk varian Premium ada juga warna eksklusif seperti Marble Cream dan Quartz Rose. Proton eMAS 5 ni menggunakan bateri jenis LFP, tahan lebih lama dan lebih selamat untuk pemanduan seharian. Suspensi belakang multilink bagi rasa pemanduan yang lebih stabil dan selesa bila lalu jalan yang tak rata. Ada juga ruang simpanan depan atau frunk sebesar 70 liter. Boleh letak beg kecil ataupun kabel pengecas. Untuk bahagian dalam pula, ada paparan infotainment sebesar 14.6 inci. Semua kawalan utama boleh buat dari situ. Wah, 14.6 inci boleh tahan besar ya. Dan yang paling best sekali, eMAS 5 menyokong pengecasan pantas DC, boleh cas dari 30% ke 80% dalam lebih kurang 20 minit je. Hebat betul. Proton dah umumkan untuk varian Premium harga bermula daripada RM72,800 dan untuk varian Prime harga bermula daripada RM59,800. Wah, boleh tahan harga. So, macam mana? Berbaloi ke nak beli Proton eMAS 5 ni? Cuba komen kat bawah. Roda Panas.